Okey korang, pelakon Rita Rudaini baru-baru ni kongsi satu momen yang buat ramai tersentuh. Masa dia bercuti dengan anak-anak di London, sempat dirakam saat anaknya menunaikan solat dekat depan mesin ATM. Rita kata, hari tu mereka sekeluarga kena tempuh perjalanan agak panjang, lebih kurang 2.5 jam. Bila masuk waktu subuh, mereka singgah dekat satu R&R nak solat. Tapi malangnya, tempat tu tak ada surau. Jadi sebagai seorang ibu, Rita pun cari tempat yang sesuai. Akhirnya mereka solat di kawasan terbuka, dekat tepi mesin ATM saja. Rita cerita lagi, sepanjang mereka solat tu, tak ada pun orang sekeliling yang pandang pelik atau tunjuk reaksi negatif. Siap ada yang senyum mesra bila kedai depan tu mula buka. Katanya, orang-orang di sana okey saja, tak marah, tak pandang sinis. Dari situ Rita tekankan, tak kira apa agama sekalipun, adab dan sikap baik sesama manusia tu tetap yang utama. Perkongsian tu terus dapat reaksi positif daripada netizen. Ramai puji cara Rita didik anak-anak dan tetap utamakan solat walaupun tengah berada di luar negara. Ada yang kata, solat tu tiang agama dan memang patut diutamakan dalam apa jua keadaan. Tak kurang juga yang anggap Rita sebagai contoh ibu yang menjaga waris dan keturunan dengan sebaiknya.